Part paling satisfying masa aku mula kutip barang atas lantai satu demi satu. Kotak pasal lama yang selalu aku tangguh nak kemas akhirnya hilang dari lantai. Beg kecil yang dulu tersadai belakang kerusi pun aku susun elok. Barang random atas meja yang dulu nampak macam kedai serba neka. Mini pun semua dah ada tempat sendiri. Bila selesai kemas, aku berdiri dekat pintu bilik sambil tengok keseluruhan ruang. Serius rasa pelik sebab bilik yang sama tiba-tiba nampak jauh lebih luas. Lantai dah clear, sinki nampak kemas, sudut bilik tak nampak sesak. Yang paling best, aku langsung tak perlu buang barang yang masih berguna semata-mata sebab tak ada tempat simpan. Malam tu adik aku masuk bilik terus tanya sejak bila aku tukar susunan bilik sebab nampak lain sangat. Kawan aku datang pun ingat aku beli built-in storage mahal sebab rak tu nampak ngam sangat dengan ruang tepi pintu.